Ni 100k geng. Soul ni. Debit 100k. Soul. Oi, 100k soul. Debit. Jom ambil gambar. Oi, tak nampak. Dia kena kat sini lah. Okey, ambil gambar. Oh, dia kena sini ah? Oh. Yes. Ini Troman ni. Okey. Okey, Acik ni dari Pontian. Telah di sold. Makcik tanya sikit Acik ni. Alamak, 1,000. Debit. Acik awal-awalnya plannya macam mana sebenarnya? Plannya kita memang tak ada apa-apa rancangan sebab selalu plan-plan tak jadi. Tiba-tiba tergerak hati kan. Kita cakap jom lah kita pergi tempat Ijan. Kita survey-survey. Lepas tu kita calling lah kita sepupu. Kali alhamdulillah sama-sama pun interest macam curious tau saya tengok dekat TikTok aja. Jadi kan kita nak pergilah nak tengok macam mana punya apa yang kita tengok dari macam TikTok lah. Ini dia suasana dari luar. Tapi memang betul lah. Betul Betul memang tempat dia memang besar sekali. Betul. Besar Ya, besar tak bedek. Lepas tu tanya akak ni pun ada apa kawannya beli meja dalam 20,000 gitu Mejanya. Orang mana tu kak? Dia orang sini rasanya. Baik baca. Oh.